Malaysia dijangkakan memperkukuh infrastruktur digitalnya menerusi cadangan projek kabel dasar laut Malaysia-Amerika Syarikat MYUS iaitu sistem kabel dasar laut rentas Pasifik sepanjang hampir 20,000 kilometer yang bertujuan mewujudkan sambungan terus antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Inisiatif diterajui Hexa Capital Consultancy PLT itu direka bagi meningkatkan kedaulatan digital serta mengelakkan kebergantungan kepada laluan transit sedia ada yang sesak melalui negara ketiga seperti Singapura dan Hong Kong. Ketua Pegawai Eksekutif Hexa Capital Consultancy PLT, Datuk Dr. Azhari Hadari berkata, jumlah pelaburan bagi keseluruhan ekosistem kabel dasar laut itu dianggarkan sekitar $700 juta Amerika dengan sokongan institusi pembiayaan antarabangsa serta penyertaan sektor swasta. Kajian kepulilaksanaan telah disiapkan pada akhir 2024, manakala penguatkuasaan kontrak disasarkan pada 2026 sebelum pembinaan dilaksanakan. Projek itu dijadualkan siap dan mula beroperasi menjelang akhir 2028 tertakluk kepada pembiayaan serta keadaan bekalan global kabel dasar laut. We will provide the shortest, lowest latency digital highway to the US. This will not only improve the speed, but it will also provide the secure infrastructure for Malaysia within the National AI Action Plan 2030 and also the Sovereign AI Cloud, which was announced recently in the budget 2026. This is the reason why we want to have MYUS direct connectivity from Malaysia to US. Kabel MYUS dijangka menjadi tulang belakang digital strategik dalam menyokong Pelan Tindakan AI Nasional 2030 serta rangka kerja awan AI berdaulat selain memperkukuh hasrat Malaysia untuk muncul sebagai hub kecerdasan buatan AI dan pusat data terkemuka di ASEAN. Sebenarnya benda ni is bigger than Malaysia because Malaysia wanted FDI. Sekarang ni pun dah ada FDI in the form of data center, kan? Besar. You can check. Like for example Google, Amazon, Microsoft dah ada kat sini. But they're looking at, are we ready for this? Because otherwise they have to go to Singapore. Kan? Kalau kita ada they will be happy to come in. Kekuatan Malaysia dari segi tanah, air, tenaga dan tenaga boleh diperbaharui meletakkan negara pada kedudukan baik untuk pertumbuhan pusat data. Stesen pendaratan bagi projek itu dirancang di Johor termasuk di Mersing dan Sedili dengan sambungan tambahan ke hub pusat data di rantau ini. Jika siap, kabel MYUS akan menjadi sambungan gentian optik dasar laut langsung pertama Malaysia ke Amerika Syarikat sekaligus mengukuhkan kedudukan negara dalam ekonomi digital global serta persaingan infrastruktur kecerdasan buatan AI.